Weh, korang perasan tak kenapa ramai influencer, tiktokers, agent, even student, ramai yang suka iPhone? Ini daripada aku punya kajian sendiri. Pertama sekali, iPhone kamera dia padu, prosesor dia padu dan dia tahan lama. Dia punya tahan lama tu, kalau kau pakai iPhone 12 pada tahun 2025 pun still okay. Kamera masih lawa, editing masih okay. Kalau korang nak beli iPhone, korang boleh pergi kat 3Cats. Dekat sini jual iPhone. Kalau korang tak cukup cash, korang boleh pakai XOX punya plan. Tolak 800 dan RM89 sebulan. Kalau tak cukup duit juga, nak pakai ansuran pun boleh dengan JCL serendah RM3 sehari guys. Lagi best dia, iPhone daripada 3Cats ni, walaupun second hand, dia macam baru. Serius cakap, macam baru. Bateri masih tahan lama, tak ada cala, mulus, perfect, cun-cun punya. Aku sendiri pun dah guna iPhone daripada 3Cats. Lepas tu kan guys, 3Cats ni dia ada one to one punya tukar tau kalau ada apa masalah selama 30 hari. Lepas tu dia ada warranty selama 1 tahun. Kan aku dah cakap macam beli phone baru. Korang boleh datang ke mana-mana cawangan 3Cats berdekatan korang sekarang, sementara masih ada iPhone mega sales. Harga memang cun-cun sangat-sangat. Daripada iPhone yang latest sampai yang bawah-bawah pun ada, ikut bajet korang. Alright?